Assalamualaikum, selamat datang ke Amri's TV. Okay, untuk video kali ni aku nak buat fakta menarik. Yelah, sebab akhir-akhir ni aku asyik buat konten seram, misteri, lakonan suara, tech review kan. So fakta menarik dan pelik ni pun aku dah jarang buat. So here's another one for you guys. Okay, korang tahu tak, dalam setahun kan, lebih kurang dalam 15,000 ke 18,000 spesies haiwan ataupun spesies barulah ditemui oleh manusia, saintis dan sebagainya lah kan. So bila diorang dah jumpa spesies baru ni, mestilah diorang nak namakan spesies ni sebagai apa? Right, so proses penamaan ni macam complicated sangat-sangat kan. But ada setengah spesies ni dinamakan sempena nama tokoh dan selebriti. So dalam banyak-banyak ini adalah 5 spesies yang dinamakan berasas ataupun diambil daripada tokoh dan selebriti. Apa tunggu lagi? Jom tengok video ni sampai habis. Let's roll it! Tosonoid Obama. Tosonoid Obama ni seekor ikan berwarna jingga yang pertama kali ditemui sekitar tahun 2016 dekat Kepulauan Monumen Lautan Nasional Papahanaumokuakea, terletak di bahagian barat laut Kepulauan Hawaii. Nama Barack Obama terpilih untuk dijadikan sebagai nama penemuan spesies ikan baru tu sebagai tanda menghormati usaha Obama yang memperluaskan kawasan garis sempadan yang ditetapkan semasa Kerajaan Amerika Syarikat di bawah pentadbiran beliau. Selain spesies ikan tu, nama Obama juga dijadikan label bagi spesies haiwan jenis parasit pengisap darah dengan nama Barakthrima obamai yang ditemui pada badan 2 ekor kura-kura pada tahun 2015. This new species of flatworm while on sabbatical in Malaysia. Even though you'll probably never see Barakthrima obamai, Platt says this discovery is important. Tasmanicosa hughesjackmani. Tasmanicosa hughesjackmani adalah nama saintifik sejenis labah-labah. Dinamakan sempena pelakon aktor terkenal Hugh Jackman. Nama biasa bagi labah-labah ni adalah Wolverine wolf spider. Penyelidik memilih untuk menamakan spesies ni berdasarkan pelakon tersebut disebabkan bakat lakonan yang ditonjolkan Jackman dalam filem beliau. Selain daripada kerja-kerja amal dan kebajikan yang kerap beliau lakukan, dalam erti kata lain, penyelidik itu ataupun saintis tu memang minat sangat-sangat dengan pelakon yang bernama Hugh Jackman ni. Dan disebabkan itu, dia namakan haiwan yang dijumpa ni sebagai nama pelakon tersebut. Tasmanicosa hughesjackmani ni mampu melihat dalam gelap tanpa memerlukan sebarang cahaya. Labah-labah ni dah biasa hidup dalam tempat gelap dan mampu bertahan lebih setahun tanpa memerlukan sebarang makanan. Sericomiramax radioheadi. Ini adalah sejenis spesies semut yang ditemui pada tahun 2017. Ada 2 orang saintis atau penyelidik yang melakukan penyelidikan dekat bahagian hutan Amazon yang terletak di Venezuela yang bernama Anna Jesovnik dan Ted Arshoff. Diberikan nama Sericomiramax radioheadi mewakili kumpulan rock Britain Radiohead. Spesies Sericomiramax ni dalam keluarga semut mempunyai perbezaan yang ketara berbanding semut-semut yang lain. Tubuh semut dalam keluarga ni mempunyai bulu-bulu halus yang jelas sehinggakan semut dalam kategori ini turut digelarkan sebagai semut sutera. Kumpulan Radiohead terpilih untuk dijadikan nama spesies baru ni disebabkan usaha kumpulan ni yang cekal sejak awal lagi berkempen menyedarkan orang ramai tentang bahayanya pemanasan global yang sedang berlaku. Meranoplas mossalehi. Okey, pemberian nama untuk spesies ni sama je macam kumpulan Radiohead tadi dan dinamakan Meranoplas mossalehi sempena pemain bola sepak Mesir iaitu Mohamed Salah dikategorikan sebagai semut pekerja dalam sistem organisasi kehidupan dalam spesies semut lah. Spesies ini ditemui sekitar tahun 2014 di Dhofar, Oman. Tetapi hanya lengkap diklasifikasikan pada tahun 2019 dan spesies ni gemar duduk dalam kawasan hutan yang berrumput tebal dan juga Meranoplas mossalehi dikategorikan sebagai semut jenis perlahan pergerakannya dan jauh berbeza berbanding individu yang dipilih untuk menjadi nama spesies semut ini iaitu Mohamed Salah. Skaptia beyonce. Aku tertanya apa agaknya perasaan penyanyi terkenal Beyonce ni apabila dia tahu nama dia digunakan menjadi nama spesies bagi lalat. Skaptia beyonce telah pun ditemui pada dekad 1980-an tetapi hanya dapat diklasifikasikan secara lengkap pada tahun 2011. Ada kisah yang agak lucu dan kelakar lah kenapa nama Beyonce terpilih untuk dinamakan spesies lalat ni. Skaptia beyonce adalah lalat ditemui di Queensland, Australia dan jarang ditemui untuk penyelidikan. Uniknya, lalat ni mempunyai bahagian belakang yang berwarna keemasan disebabkan oleh ketebalan bulu
bulu berwarna keemasan tu yang hanya tumbuh pada bahagian tersebut. Oleh kerana sifat unik tu, salah seorang penyelidik yang bertanggungjawab menamakan spesies lalat ni memilih nama Beyonce. Sebab waktu tu ramai yang kenal Beyonce kerana punggungnya. Yup, itulah dia antara 5 spesies yang dinamakan berasas ataupun diambil daripada tokoh dan selebriti. So, apa pendapat korang? Best ke tak topik kita kali ni? Kalau korang ada topik-topik menarik lagi untuk kita masukkan dalam segmen fakta menarik ataupun fakta pelik, aneh dan menarik, aku tak tahu nak letak segmen apa sebenarnya tau. Sebab kita letakkan segmen ni macam fakta menarik, pelik, aneh. Entahlah, aku pun tak tahu. Korang ada idea ke nak letak segmen ni as nama apa supaya senang sikit aku nak cakap? Dan kalau korang ada cerita seram yang korang nak kongsikan dekat aku untuk segmen cerita seram ataupun segmen lakonan suara, korang boleh email dekat email yang aku letak dekat description tu, ataupun korang boleh DM ataupun message lah dekat sosial media aku yang korang jumpa, yang aku dah letak dan sertakan kat bawah tu. Boleh, mana-mana pun boleh. Aku baca je semua. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa komen, leave the like dan subscribe. And as always, I love you guys. See you in the next video.